to My Manager musim kedua. Minggu lalu, satu sidang media memperkenalkan program realiti hiburan Talk to My Manager musim yang kedua. Majlis ini menghimpunkan rakan media dan barisan selebriti dalam suasana santai. Program ini dijangka membawa kelainan dengan mengetengahkan dinamika hubungan antara artis dan pengurus dalam industri hiburan tempatan. Talk to My Manager Season 2 ni sebenarnya kita mengekalkan format yang sama. Kita tak nak buat banyak sangat perubahan lagi because I think untuk musim yang pertama kejayaan format musim yang pertama tu sendiri menyebabkan program ni menjadi satu fenomena. Musim yang kedua ni apa yang kita boleh nampak peserta dia, ibu bapa yang turut serta, I think memang akan lagi havoc sebab kita tengok kalau musim pertama dah macam tu, musim kedua because diorang dah belajar daripada musim yang pertama. So diorang mungkin akan melakukan strategi mereka untuk musim kedua and I think we look forward to that. Kelainan I think it will come naturally. Dalam format tu sendiri akan tiba-tiba kita tengoklah nanti drama-drama yang akan berlaku pada the first episode. Yeah. Antara pasangan manager dan artis yang bakal membuat penampilan musim terbaru ini ialah Datuk Aida dan Azifa, Datuk Sri Vida dan Cik V, Pak Azad dan Amara, Adira dan Anggrek, Ani Mayuni dan Viviana, Datuk Fazil dan Faris, Jamilul Hayat dan Husin, Linda Jasmine dan Ratu, Nana Mahazan dan Artia, Sudha Safura dan Kim Khairi. Okey, persiapan saya mungkin suara saya tak sedap. Tetapi saya punya performance dengan idea-idea kreatif saya ni, saya akan buatkan walaupun suara saya tak sedap, saya punya performance jadi seronok dilihat. Korang, saya memang tahu yang saya punya suara tak sedap. Korang tak payah nak bagi tahu lagi. Sebab saya dah tahu. Orang cakap yang paling penting apa tu? Stamina, yes. Aziba setiap hari jogging guys, jogging, pilates, tenis, semua sport Aziba main. Aziba try to be more active sebab stamina tu sangat penting nak menyanyi tau. Kalau semput tak best menyanyi kan. Okey, untuk Anggrek pula dia memandangkan dia sekolah daripada pagi sampai ke petang kan. So kita alhamdulillah dia ada good communication dengan team, dengan production, dekat talk to My Manager sendiri. Diorang pun sangat memahami kalau Anggrek tu sekolah dari pagi sampai petang dan kalau ada apa-apa untuk sesi latihan pun Adira request untuk mungkin di malam hari ataupun selepas dia bersekolah lah, habis sekolah insya-Allah. Program ini akan dikendalikan oleh pengacara legenda Datuk Azil Nawawi bersama barisan juri ternama yang terdiri daripada Datuk AC Mizal dan Cik Puan Sarima. For sure ini merupakan Talk to My Manager musim kedua. So apa yang saya harapkan adalah manager-manager juga artis mereka faham tentang bagaimana perjalanan peraduan ini dilakukan. Seperti mana orang tidak faham, kebanyakan bila cakap pasal pertandingan penyanyian, orang ingatkan nyanyian saja. Tak, ini 60% markah adalah daripada management, pada kita tengok apa yang dilakukan oleh manager. 40% hanya persembahan atau penyanyian di atas pentas. So penilaiannya berbeza daripada normal singing shows. So dekat sini kita bakal saksikan bagaimana persiapan dilakukan oleh manager-manager untuk artis-artis mereka. Talk to My Manager musim yang kedua akan mula bersiaran pada 19 April 2026 setiap Ahad jam 9 malam di Astro-Ria, saluran 104 dan turut di-stream secara on demand di Astro Go dan Soka.